Excellencies, saudara-saudara yang dimuliakan. Ini bulan Ramadan Karim, kullu aam wa antum bi khair. Dan kita sambut Hari Wanita Antarabangsa. Dan tentunya saya seperti mana juga rakan-rakan teringat awal puasa, belajar puasa, dididik ibu, seorang wanita, kejut bangun, masak sebelum itu, tidak pernah menunjukkan lelah hanya kerana keistimewaan wanita yang kita gelar ibu. Cuba kita renung sebentar ya. Bangun awal, masak, siap untuk anak-anak, keluarga seluruhnya. Dan kita bangun, saat akhir, makan. Ya. Dan sekarang baru kita terfikir, pada masa itu, kalau demam sedikit, atau pening, atau berletih, atau lelah, si ibu tidak pernah kita dengar keluhan itu. Demikianlah kasih seorang wanita yang namanya ibu atau isteri kepada anak-anak dan keluarganya. Jadi mari kita nyatakan syukur kita dan doakan kata Allah SWT, mudah-mudahan bagi yang telah meninggalkan kita dicucuri rahmat oleh Allah SWT. Kemudian di bulan Ramadan, Ramadan ini bulan latihan, apa yang disebut madrasah Ramadan atau tarbiyatul ruhiyah. Jadi mari kita manfaatkan sambutan Hari Wanita ini untuk mengingatkan bahawa ia mendorong kita supaya meningkatkan amalan kita dan di samping itu menjadikannya sebagai satu program latihan. Bayangkan seluruh umat Islam di dunia itu diwajibkan berpuasa, maknanya kembali kepada madrasah Ramadan. Apakah dia pintar, apakah dia pemimpin, apakah dia petani atau seorang alim, dia semua harus kembali ke sekolah Ramadan. Meningkatkan keteguhan imannya, keyakinannya melalui amalannya, bukan semata-mata pengucapannya. Jadi mudah-mudahan kita jadikan Ramadan ini kesempatan untuk meningkat dan mengangkat martabat manusiawi kita, insaniah kita, dan jadikannya satu amal yang boleh memberikan kekuatan berikutnya. Jadi sambutan Hari Wanita Antarabangsa 2026 ini luar biasa. Saya tengok wanita ni macam biasa, meriah seperti biasa, tak ada keluh langsung, tak ada jamuan teh. Nah, ini kerana semangat mereka menjayakan satu acara yang besar artinya. Kerana tema dia memartabat. Itu martabat wanita. Kerana kita mewakili kelompok yang yakin hanya dengan mengangkat martabat, harakat dan darjat wanita, kita boleh capai dan menjamin pengukuhan negara Malaysia tercinta. Jadi tugasnya besar. Jadi saya juga harus menyatakan penghargaan kepada Menteri KPWKM, seorang yang menunjukkan komitmen dan kegigihan mempertahankan hak wanita di mana-mana sidang, termasuk di mesyuarat Jemaah Menteri. Tiap kali bila, tentunya saya pengurusikan mesyuarat Jemaah Menteri dan Nancy yang di sebelah kanan, dan kalau dia suara, maka saya tahu memanglah dia akan dengan gayanya tetapi tegas pertahankan
tuntut, paksa kami semua dengar sampai habis tuntutan wanita itu. Jadi ucap tahniah, Nancy. Dan itulah juga cara kalau beliau capai program plan dasar wanita negara dan plan tindakan pembangunan wanita yang telah kita luncurkan. Dijelaskan. Jadi kalau ada yang menganggap bahawa ini hanya sekadar satu acara, program yang diumumkan dan disebarkan, saya jawab tidak benar. Kerana Menteri KPWKM memaksa kami mendengar teliti dan faham. Lagi dia tak habis, jangan harap dia nak berhenti daripada pandangan, memberikan pandangan itu. Dan saya rasa inilah sikap dan peranan kepimpinan wanita. Mesti tegas pertahankan hak dan jangan tolak ansur dalam hal itu. Daripada kesempatan ini, saya mengambil ruang untuk menjelaskan beberapa isu, iaitu atas ikhtiar KPWKM yang didukung oleh kerajaan untuk melaksanakan beberapa program utama. Di antaranya perantara, rujukan, intervensi, sokongan, maklumat dan advokasi untuk wanita. Ini ada yang dimasukkan maksud Prismanita. Perantara, rujukan, intervensi, sokongan, maklumat dan advokasi untuk wanita. Dia punya panjang, KSU pun belum hafal lagi. Jadi Prismanita berperanan memudahkan akses kepada perkhidmatan yang lebih cekap, pantas, terselaras dan mesra mangsa. Inisiatif ini tidak terhad kepada penyediaan perkhidmatan di bawah KPWKM, tetapi seperti mana dalam rangka Kerajaan Madani ini, kita pastikan dia tidak bergerak silo, program dan acara dan ikhtiar KPWKM mesti juga didukung sepenuhnya oleh semua kementerian dan jabatan berkaitan. Dan Ketua Surusan Negara memastikan dalam mesyuarat penyelarasan itu supaya jana wanita juga diketengahkan. Kerana tawaran sokongan ini lebih menyeluruh dan merangkumi khidmat nasihat, rujukan serta penyelarasan kes bersama pelbagai pihak berkepentingan. Ini fokusnya termasuk platform maklumat dan pemadanan perkhidmatan dan sokongan tak kala hadapi krisis. Kemudian hub advokasi termasuk memberi kefahaman dan pelaksanaan Akta Anti Gangguan Seksual 22, Akta Keganasan Rumah Tangga dan peraturan-peraturan lain berkaitan. Jadi perkhidmatan melalui bimbingan, kaunseling akan diteruskan dan Prismanita ini diasaskan di semua pejabat pembangunan wanita negeri di seluruh negara. Yang kedua ialah insentif pengecualian cukai. Ini kalau dijemput Menteri Kewangan mesti masuk maudhu ini. Pengecualian cukai kepada badan korporat melalui skim lindungan kasih. Kerana dalam Dasar Wanita Negara 2025-2030, tumpuannya ialah pemerkasaan wanita. Pemerkasaan wanita maknanya memberikan ruang, peluang, pendedahan, kegiatan ekonomi, pelindungan sosial dan menjamin satu peraturan kaedah ekosistem pekerjaan yang lebih responsif dan merangkum. Insentif cukai ini termasuk dalam bidang penjagaan anak-anak,
pengaturan kerja fleksibel, program sokongan kerjaya, latihan kemahiran dan dasar mesra keluarga. Saya perluaskan kepada skim keselamatan sosial suri rumah yang diperkenalkan sejak 2022 di bawah kelolaan Perkeso. Dan dengan caruman RM120 setahun, skim ini memberi pelbagai manfaat, faedah perubatan bagi yang hilang upaya, memudahkan pemulihan dan banyak kemudahan-kemudahan terkait. Saudara-saudara yang hormati sekalian, tentunya majlis seperti ini bukan sahaja sebagai suatu majlis sambutan biasa, tetapi gesaan supaya negara keseluruhannya, bukan saja wanita, menganggap peranan wanita dari peringkat sekolah lagi itu pra-sekolah kecil sehingga dewasa dan bidang profesional itu diberi perhatian dan tumpuan. Bagi saya dalam negara madani ini satu kelainannya. Kita ini dengan arus pembangunan dan perubahan menerima pengaruh besar dari barat. Ada yang positif tentunya, tapi ada juga gejala yang negatif. Di antaranya ialah keruntuhan nilai yang termasuk moral dan akhlak dan keruntuhan institusi keluarga. It's a normal phenomenon we have seen with modernity and a challenge of modernity and westernization. There is general decadence of values and ethics and the role of the family. It is therefore precisely an important strategy within the Madani framework to reinstate this belief. Whilst we choose to be modern, more exposed to Eastern or Western values, we engage with all without prejudice, but we're also mindful of our own identity and to preserve our values. And one of the critical value that we must preserve is the family. Jadi bagi saya, institusi keluarga itu sangat asasi dan harus kita pertahan dan dukung. Dan ini bagi saya, kalau ada yang dikatakan apa yang istimewa dan kelainan dalam negara madani, ya, kita harus mengejar pembaharuan. Kita mengejar teknologi baru. Kalau dalam bidang pendidikan, saya sebut Fadlina, kita harus menggapai yang di langit. Teknologi baru, transformasi digital, artificial intelligence. Kita harus gapai itu semua. Jangan ketinggalan. Tetapi, sementara kita gapai yang di langit, senantiasa kita mengakar di bumi. Mengakar di bumi artinya mempertahankan keyakinan agama, nilai, budaya, tradisi, dan membentuk itu semua melalui institusi keluarga. Jadi sementara kita menggapai di langit, kita mengakar di bumi. Dan mengakar di bumi itu, institusi keluarga, peranan utama dalam KPWKM yang menyebabkan kita menganggap kementerian ini kementerian induk dalam menjamin kelangsungan negara bangsa yang terikat dengan keyakinan dan nilai. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.